Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Al-Quran yang unik, diartikan pada tahun 2007. Aku ni pada bahagian depan ni ditulis dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagi merealisasikan akaun wakaf, ni ditulis ni yang penulis ni dia kata ni, terima kasih kepada organisasi dan individu yang terlibat dalam sumbangan ataupun kata wakaf atau melalui penulisan, mencetak dan pengedaran akaun wakaf. Dalam pengarah kedua dikata ni, terima kasih juga kepada Dewan Amal Islam Hadari dan Ursu Foundation, dan juga kepada badan bukan kerajaan yang memainkan peranan penting dalam tabadah Islam. Kemudian diikuti oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, di bawah pejabat Perdana Menteri Malaysia. Dalam ini kata tapi saya baca sendiri juga. Dalam Al-Quran tersebutlah surah Al-Hujurat yang bermaksud dalam bahasa Inggeris dia kata, only those are believers who have faith in Allah His Messenger, have never doubted and has striven with their position and person in the cause of Allah, such are the truthful. Bawah sekali dia kata ni, dia kata ni untuk mempromosikan imej Malaysia sebagai negara yang kaya dengan budaya dan seni Islam, dan bukan saja Asia Tenggara, malah di peringkat antarabangsa. Bawah sekali adalah tanda tangan bekas Perdana Menteri Malaysia Allahyarham Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Ni sebenarnya ni lebih kurang sama. Tapi yang menariknya, Al-Quran ini kalau tersebut ni telah dirancangkan pada bulan Ramadan pada tahun 1428 Hijrah. Lebih kurang itu 17 tahun berjaya direalisasikan. Dia ni ucapan ini diucapkan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mana beliau dahulu pada masa itu merupakan menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga merupakan pengurusi Dewan Amal Islam Hadari, dan kurangnya damai. Ini sebenarnya ini merupakan kata-kata aluan oleh Datuk Abdul Latif Mirasa, yang mana beliau merupakan pengurusi Yayasan Restu Malaysia. Ini merupakan doa ni yang berbunyi, maksud Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi perkataan ini disebut adalah bukan ucapan perkataan isti'azah, yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang bermaksud aku berlindung dengan memohon perlindungan Allah SWT daripada syaitan yang derajam. Soal Fatihah ni, dia punya tulisan ni agak menarik sikit. Ni aku ni tulis dalam
Bukan terbiasa yang ni, yang kilang. Ni aku ni tulis dalam tulisan jangan. Tulisan tangan. Memang cantik. Dan bukan senang nak ni menulis akuan tersebut dengan tulisan tangan. Sebab mungkin kadang-kadang mungkin kita tulis tak sengaja melakukan kesilapan semasa menulis ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita akan buka pada akhir sekali. Ni ayat ni soal Maidah ayat ketiga yang berbunyi al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditul Islam Madinah. Ayat ni memang biasa dah kita dengar, yang mestinya kita ketika Jumaat ustaz ni, tak kisah mana-mana ustaz ni, dia kata ni yang pastinya kita tersebut berbunyi agama Islam agama yang dirodai. Ini merupakan doa khatam Al-Quran. Tapi biasanya kita baca ni, Allahumma hamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkini minhu ma nusitu wa allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ini yang doa khatam Quran yang biasa kita baca masa kecil dahulu. Ini merupakan tanda bacaan dah ada ayat Al-Quran. Tapi rasanya kita dah biasa dah ni. Ni pun wajib kita, ni tanda bacaan ni wajib kita untuk tahu bagi sekiranya kita ingin memantapkan bacaan kita. Ni sekali ni juga merupakan pengenalan mushaf, yang mana di bawah ni Yayasan Restu. Dan akhir sekali ni motif. Ini diasaskan oleh Yayasan Restu pada tahun 2008. Ini tempat ni, Kompleks Taman Seni Islam Selangor. Ini merupakan hak cipta, yang mana kita dilarang untuk menghasilkan, menjual dan mengedar tanpa kebenaran oleh Yayasan Restu. Ini bukan hak cipta dan dengan kelulusan daripada Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang sudi menonton video saya. Yang baiknya daripada Allah Ta'ala, yang lemahnya daripada saya diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah akan ada lagi video pada masa akan datang.